Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rafiatul Bazilah selaku penyelaras forum pada hari ini. Dengan penuh rasa penghargaan pada hari ini, ingin mengucapkan selamat datang ke forum yang bertajuk Pemanfaatan Digital dalam Kalangan Masyarakat, Antara Peluang dan Cabaran. Saya akan bicara dengan seuntas pantun. Alam maya luas terbentang, bagaikan samudra tiada bertepi. Ilmu digital kita kembangkan, moga jadi pelita dalam diri. Hadirin sekalian, dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0 ini, dunia kita sedang bergerak dengan begitu pantas. Teknologi digital kini bukan lagi satu pilihan, tetapi satu keperluan mutlak yang menyentuh hampir setiap aspek kehidupan manusia. Kita boleh lihat bagaimana segala urusan daripada pembelajaran, pekerjaan, komunikasi hinggalah kepada perniagaan. Semuanya kini berlandaskan sistem digital yang semakin canggih dan berkembang dari hari ke hari. Forum kita pada hari ini dijalankan di bawah konsep Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna KPPB dengan The Big Idea TBI, kemahiran berbahasa melahirkan masyarakat komunikatif global. Maka, perbincangan kita bukan sekadar menyentuh tentang kemajuan teknologi semata-mata, tetapi juga bagaimana teknologi itu dapat dimanfaatkan untuk memperkukuh kemahiran berbahasa dan berkomunikasi. Inilah kunci utama dalam membina masyarakat yang berilmu, beretika serta mampu berdiri teguh di pentas dunia yang semakin mencabar ini. Bersama saya pada hari ini ialah 3 orang panelis jemputan yang penuh ilmu dan pengalaman. Panel pertama, Saudara Alif sebagai wakil bidang pendidikan. Panel kedua, Saudara Maisarah sebagai wakil bidang perniagaan. Dan panel ketiga, Saudari Azlina sebagai wakil masyarakat umum. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya menjemputkan Saudara Alif untuk membuka perbincangan kita pada. Terima kasih moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alif, wakil daripada bidang pendidikan. Apabila kita bercakap tentang pemanfaatan digital dalam pendidikan, sebenarnya kita sedang menyentuh tentang satu transformasi besar-besaran dalam cara manusia menimba ilmu. Jika dahulu, guru menjadi satu-satunya sumber ilmu dalam bilik darjah, kini dunia digital membuka peluang kepada pelajar untuk belajar daripada pelbagai sumber di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Sebagai contoh, pelajar kini boleh menggunakan Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom dan Kahoot untuk belajar secara interaktif. Pelajar bukan hanya menerima ilmu tetapi turut berinteraksi dua hala dengan guru melalui ruang digital. Mereka memberi balas secara langsung dan berbincang sekelas tanpa sempadan. Ini secara tidak langsung membina kemahiran komunikasi. Belajar menulis mesej yang jelas, menggunakan bahasa dan mengutarakan pandangan dengan lebih yakin. Dalam dunia pendidikan moden, keupayaan berbahasa dan berkomunikasi ini amat penting kerana ia melatih pelajar untuk berfikir secara kritis dan berani meluahkan idea. Selain itu, bahan pembelajaran digital seperti video interaktif, virtual lab dan educational games menjadikan proses pembelajaran itu jadi lebih menyeronokkan. Guru boleh menyesuaikan aktiviti mengikut tahap pelajar, contohnya memberi tugasan dalam bentuk video atau kuis interaktif yang pelajar secara masa yang nyata. Namun, di sebalik kemajuan ini, kita tidak boleh menafikan wujudnya jurang digital, iaitu perbezaan tahap akses terhadap teknologi antara kawasan bandar dan luar bandar. Masih ramai pelajar yang kekurangan peranti atau capaian internet yang stabil. Hal ini dia menimbulkan isu ketidaksamaan peluang dalam pendidikan digital. Oleh itu, kerajaan dan institusi pendidikan perlu memperkukuh infrastruktur digital, menyediakan bantuan peranti kepada pelajar serta melatih guru agar selit teknologi dan mampu menyesuaikan diri dengan dunia pembelajaran maya. Pemanfaatan digital
digital dalam bidang pendidikan bukan hanya menjadikan proses belajar lebih mudah, tetapi juga membentuk generasi yang fasih berbahasa, kreatif dan mampu bersaing di peringkat global. Terima kasih Saudara Alif atas pandangan yang sangat menyeluruh. Jelas bahawa dunia pendidikan kini mengalami transformasi besar dengan adanya teknologi digital. Malah, kemahiran berbahasa dan komunikasi pelajar juga semakin meningkat hasil daripada interaksi di ruang maya. Jika kita renungkan, pendidikan digital bukan sekadar tentang aplikasi dan skrin, tetapi tentang bagaimana teknologi itu membentuk jiwa pelajar agar lebih berdaya fikir dan berani melontarkan idea. Maka, peranan guru bukan lagi sekadar penyampai ilmu, tetapi pembimbing yang menghidupkan potensi pelajar melalui dunia maya yang syarat dengan ilmu dan kreativiti. Seterusnya, kita beralih kepada bidang yang tidak kurang penting juga, iaitu bidang dalam dunia perniagaan. Saya menjemput Saudari Maisarah untuk berkongsi pandangan daripada beliau. Terima kasih moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Maisarah, wakil daripada bidang perniagaan. Kalau kita perhatikan hari ini, dunia perniagaan berkembang dengan begitu pesat disebabkan oleh kemajuan teknologi digital. Usahawan kini tidak lagi terhad kepada kedai fizikal, sebaliknya boleh berniaga melalui pelbagai platform digital seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop dan Instagram. Malah, hanya dengan sebuah telefon pintar dan sambungan internet, seseorang boleh menguruskan perniagaan yang mampu menembusi pasaran antarabangsa. Teknologi digital membuka ruang kepada inovasi dan kreativiti. Namun, dalam dunia yang sangat kompetitif ini, kemahiran berbahasa dan komunikasi menjadi antara faktor kejayaan utama. Seorang peniaga bukan hanya menjual produk, tetapi juga perlu tahu berkomunikasi dengan pelanggan secara berkesan. Contohnya, penggunaan bahasa yang menarik dalam penulisan kapsion iklan boleh mempengaruhi emosi pelanggan. Ayat yang sopan, meyakinkan dan mudah difahami akan meningkatkan kepercayaan pengguna. Peniaga juga perlu bijak menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan sasaran audiens. Contohnya, bahasa santai untuk pelanggan muda dan bahasa formal untuk urusan korporat. Selain itu, platform media sosial seperti Facebook Live, TikTok Live dan YouTube membuka ruang kepada komunikasi secara langsung antara peniaga dan pelanggan. Melalui live streaming, peniaga boleh memperkenalkan produk, menjawab soalan pelanggan dan membina hubungan yang lebih rapat. Ini menunjukkan bahawa komunikasi bukan sekadar lisan, tetapi juga melibatkan ekspresi gaya penyampaian dan kejujuran dalam berinteraksi. Namun begitu, tidak semua usahawan bersedia menghadapi cabaran dunia digital ini. Ramai usahawan kecil dan sederhana masih kurang pengetahuan tentang strategi pemasaran digital, cara menguruskan akaun e-dagang atau memahami analisis data pelanggan. Justru, penting untuk kerajaan dan badan-badan berkaitan menyediakan lebih banyak kursus latihan digital dan komunikasi berkesan agar para usahawan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran perniagaan baru ini. Kesimpulannya, dalam era ekonomi digital, kejayaan sesebuah perniagaan tidak hanya bergantung pada kualiti produk, tetapi juga pada kualiti komunikasi. Usahawan yang mahir berbahasa dan berinteraksi dengan baik mampu membina kepercayaan pelanggan dan mengekalkan hubungan jangka panjang dengan masyarakat global. Terima kasih Saudari Maisarah atas perkongsian yang sangat bernas. Daripada penjelasan tadi, jelaslah bahawa dalam dunia perniagaan moden, komunikasi berkesan dan penggunaan bahasa yang sopan menjadi kunci utama untuk mengekalkan kepercayaan pelanggan serta memperluas pasaran. Apa yang lebih menarik, perniagaan digital kini menjadi ruang di mana bahasa menjadi nadi utama hubungan antara manusia dan jenama. Kejujuran dalam tutur kata, keindahan dalam penulisan dan keikhlasan dalam berinteraksi mampu menjadikan teknologi bukan sekadar alat berniaga
tetapi jambatan yang menghubungkan hati antara penjual dan pembeli. Baiklah, kini kita beralih kepada sudut pandang masyarakat umum. Saya menjemput Saudari Azlina untuk berkongsi pandangan beliau. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azlina, wakil daripada masyarakat umum bagi forum kali ini. Baiklah, pemanfaatan digital dalam kehidupan seharian telah mengubah cara kita hidup. Hari ini, hampir semua urusan boleh dilakukan di hujung jari sahaja. Daripada segi membayar bil, membeli belah, menghantar mesej, hinggalah kepada urusan dengan jabatan kerajaan. Ini telah menjadikan kehidupan masyarakat lebih mudah, cepat dan efisien. Namun begitu, perubahan ini juga datang bersama-sama dengan pelbagai cabaran sosial dan etika. Kita berdepan dengan isu penyebaran berita palsu, bully siber dan penyalahgunaan bahasa serta ketagihan media sosial yang semakin membimbangkan. Ramai pengguna yang menulis komen tanpa berfikir panjang, menggunakan bahasa yang tidak sopan di mana mampu menyinggung perasaan orang lain dan juga menyebarkan maklumat tanpa menyemak kesahihannya. Sebab itulah penting untuk masyarakat memiliki kesedaran literasi digital yang tinggi serta etika dalam berbahasa. Setiap perkataan yang kita tulis ini mencerminkan kepribadian dan budaya kita sebagai bangsa yang beradab. Selain daripada itu, ruang digital juga boleh menjadi medium yang sangat positif. Ramai masyarakat kini menggunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu, menjalankan kempen kesedaran dan juga membantu golongan-golongan yang memerlukan. Sebagai contohnya, kita dapat lihat semasa kita dilanda pandemik COVID-19, banyak inisiatif derma dilakukan sepenuhnya melalui platform digital. Hal ini telah jelas membuktikan bahawa apabila platform digital ini digunakan dengan betul, maka teknologi ini mampu mengukuhkan lagi nilai kemanusiaan dalam diri manusia. Oleh itu, masyarakat harus bijak dalam menapis maklumat, menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati pandangan orang lain. Gunakanlah ruang digital ini bukan untuk menimbulkan kebencian, tetapi adalah untuk membina perpaduan. Dapat saya rumuskan di sini bahawa pemanfaatan digital dalam masyarakat umum bukan sekadar soal kemudahan, tetapi juga soal tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap individu. Jika kita mampu mengawal cara kita berkomunikasi, kita sebenarnya sedang membina masyarakat yang lebih matang, berhemah dan berbudaya tinggi. Terima kasih Saudari Azlina atas pandangan yang sangat bernilai. Jelaslah bahawa pemanfaatan digital bukan sekadar tentang kemajuan teknologi, tetapi juga tentang cara manusia berkomunikasi dengan berhemah dan penuh tanggungjawab. Dunia digital ini ibarat sebilah pedang bermata dua. Satu sisi membawa kemudahan dan kemajuan, di sisi lain menuntut kebijaksanaan dan nilai moral dalam penggunaannya. Maka, menjadi tanggungjawab kita sebagai masyarakat berilmu untuk menyeimbangkan kemajuan dan akhlak agar teknologi menjadi rahmat dan bukan mudarat. Sebelum kita menutup tirai forum ini, saya ingin menjemput setiap panelis untuk memberikan pesanan ringkas kepada para penonton. Pesanan akhir daripada saya, gunakan teknologi digital sebagai ruang untuk menimba ilmu dan meningkatkan kemahiran komunikasi. Jangan jadikan teknologi alasan untuk malas berinteraksi, tetapi sebagai alat untuk terus berkembang dan berdaya saing di peringkat global. Dalam dunia perniagaan digital, jadilah usahawan yang bukan sahaja kreatif tetapi juga beretika. Gunakan bahasa yang sopan, jujur dalam promosi dan berkomunikasi dengan pelanggan secara mesra dan profesional. Akhir kata daripada saya, gunakan media sosial secara bijak dan juga bertanggungjawab. Fikir sebelum menulis, sahihkan sebelum berkongsi dan pilih kata-kata yang mampu membawa kebaikan kepada orang lain. Terima kasih kepada semua panelis atas perkongsian yang amat bermakna. Sebagai rumusan, selaras dengan The Big Idea, kemahiran berbahasa melahirkan masyarakat komunikatif global.
Kita dapat lihat bahawa pemanfaatan digital bukan hanya memudahkan urusan manusia, tetapi turut menjadi wadah penting dalam membentuk masyarakat yang jeli teknologi, beretika dan berkemahiran komunikasi tinggi. Dalam dunia yang terus berubah ini, biarlah kita menjadi insan yang tidak hanya mengejar kemajuan, tetapi juga menjaga nilai. Teknologi mungkin mampu menembusi langit, namun budi dan bahasa jugalah yang menentukan arah kemanusiaan kita. Izinkan saya menutup forum ini dengan seutas pantun. Teknologi ibarat cahaya pagi, menyinari dunia penuh makna. Jika disuluh dengan hati suci, terbinalah bangsa berilmu dan berbahasa. Sekian sahaja forum kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.